Sama macam kita, dia sama macam Tusin. Otak dia tak sempurna, kelakuan pun sama. Tapi kenapa mak kamu tak pernah cerita dia ada kembar seiras? Kata Safiah, sebenarnya Acumun dengan Acumin kembar seiras. Cuma Acumin tak sihat. Dia banyak terperap dekat dalam rumah. Tapi kadang-kadang dia keluar dan buat benda yang dia suka. Kadang Acumun dekat pasar, Acumin pun muncul dekat pasar. Sampai orang ingat Acumin tu Acumun. Dia memang suka ikut semua benda pasal Acumun. Sampai gaya pun sama. Bila jarak pertembungan tu dekat sangat, memang orang kampung pun naik pelik lah. Contoh, Acumun baru je beli terung dekat kedai. Lepas tu dia pula pergi kedai ayam. Sekali Acumin pula muncul dekat kedai terung tadi. Tiru gaya Acumun, beli benda yang sama. Orang yang nampak mula fikir, takkanlah Acumun datang beli terung 2 kali. Dari situlah orang start cakap Acumun tu berhantu. Dalam satu masa 2 kali muncul beli benda yang sama. Kalau tak sempat kawal, memang orang ingat Acumin tu Acumun. Itulah yang jadi setiap kali. Acumun tak boleh buat apa pun sebab Acumin tu adik dia. Tetap kena jaga. Sedaya upaya dia sorokkan Acumin. Sebab dulu dekat tempat lain, Acumin ni hampir jadi mangsa orang jahat. Acumin pun pelik perangainya. Suka longgok buah durian. Kadang dia kopek tapi tak makan pun. Sehari garuk kepala. Jadi semua tu memang kerja Acumin lah. Apa yang mengangguk je. Jadi bukanlah Acumun tu ada saka. Sebelum kita mulakan cerita malam ni, saya nak share sikit. Saya ada pilih 5 buah novel seram yang saya kongsikan dalam video ni. Setiap satu ada vibe yang berbeza. Ada yang jenis gangguan perlahan, ada yang terus bagi tekanan daripada awal. Korang boleh dapatkan novel-novel ni di link pembelian saya letakkan dekat bawah video tu. Korang terus ke Shopee je.